Kalau masih ada signal, berarti mereka masih okey. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Fang dan Rotoroka. Mana dia orang ni? Oh, Fang dan Rotoroka. Macam mana, Fang? Dapat kau pergi depa? Masih tak jawab. Aku harap dia orang tak apa-apa. Don't worry, Fang. Saat lagi kita akan sampai kat kampung Rotoroka. Kat sana, bolehlah kita minta bantuan orang kampung untuk cari Ying dan Yaya. Aduh, panas! Kenapa berhenti? Macam pernah tengok je batu ni. Saudara kau ke? Bukanlah. Rasanya kita dah lalu sini tadi. Dah jauh kita jalan. Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Oh, relax, brother, relax. Chill. See? Ada tapak kaki kau batu. Apa kata kita ikut tapak kaki ni? Yalah. Tapak kaki ni... Tapak kaki kita lah! Kita dah susah. We have lost our way life. Dia buat drama pula dah. Macam mana ni, Fang? Apa kata kita tanya pakcik tu? Pakcik? Hello, good morning. Excuse me, Uncle. Ya nak? Kamu sesat dia? Macam mana pakcik tahu? Mestilah tahu. Papa tu nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh, memang sah lah. Jadi, sementara mereka pergi cari bantuan, kebenaran tinggal di sini dan cuba hubungi Tapok. Tapi, kau tak dapat. Itu yang kebenaran Cik Romati je tadi. Sia-sia je kita orang nangis. Sayang juga korang kat kebenaran, ya. Nampaknya sistem komunikasi kapal ni dah rosak lepas terempas tadi. Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf kata Papa. Saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Oh, Cobot. Kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Yang lain, ikut aku cari Yaya dan Ying. Tapi nak cari dekat mana? Kalau ikut Kapten Papa, mereka jatuh ke kanan dan kiri dari kawasan ni. Bunyi apa tu? Alamak, dah mula dah. Apanya dah mula, Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini. Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Itu, lihat itu. Medan perang. Boy, tengok tu. Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, diorang dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Oh, Cobot, kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Kau padam kuali, kita kena masuk ke medan perang. masuk medan perang. Kuasa elemental. Boy, kuasa